Hadis tentang akhir zaman selalu dikaitkan dengan nama hadis fitan. Betul. Boleh Zul kongsikan sikit tentang apa sebenarnya maksud fitan ini, dan kenapa klasifikasi hadis fitan digunakan? Okey. Dia, kalau kita bercakap berkenaan dengan fitan, dia ada beberapa istilah lah, ada beberapa term yang biasa digunakan untuk menggambarkan akhir zaman ni atau menggambarkan tanda kiamat ni. Antaranya adalah fitan, yes. Antaranya adalah kita kata malahim, ataupun biasa orang sebut sebagai malhamah kubra kan, peperangan yang terbesar yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Ada juga orang kita kata apa menggunakan perkataan yang lebih moden seperti eskatologi. Kan? Yang tu daripada perkataan Yunani kan, yang bermaksud akhir zaman juga. So dia ada beberapa, tapi biasa yang kita gunakan dalam lensa ataupun dalam landscape Islamik ni adalah fitan lah. Fitan. So fitan ni dia adalah kata banyak ataupun merujuk kepada fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah. So fitnah-fitnah ni dia maksudnya adalah ujian. Dia bermaksud ujian. So bila bermaksud ujian, dia biasanya dikaitkan dengan perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Cuma hadis fitan ni dia bukan, kalau kita sebut hadis fitan, dia bukan terus bermaksud hadis akhir zaman terus. Tak semestinya. Dia adalah kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan perkara ghaib yang disebutkan oleh Nabi yang akan berlaku nanti. Okey. Setelah daripada Nabi SAW wafat. Walaupun benda tu berlaku sejurus setelah Nabi SAW wafat, itu pun dikira sebagai hadis fitan juga. Macam contoh, ada satu hadis yang sahih daripada Jami' Tirmizi, Nabi kata, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'a wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi kata, barang siapa daripada kalangan kalian yang mana hidup lama, kalian akan nampak banyak berlaku perselisihan. Perselisihan pandangan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Kamu kena pegang betul-betul dengan sunnah aku, kamu kena pegang betul-betul dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. So kalau hadis ni, Nabi SAW khususkan pesanan itu kepada para sahabat yang hidup dengan Nabi. Dan yes, selepas daripada Nabi SAW wafat, memang berlaku perselisihan. Berlakunya kita kata pembunuhan Sayyidina Umar, berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman dan sebagainya. Memang dah berlaku perselisihan tersebut. Itu pun kita boleh sebut sebagai hadis fitan. Dia bukan hadis fitan ni exactly mesti hadis yang akhir zaman je. Tanda-tanda biasa besar kiamat je, tak. Apa-apa yang berlaku setelah daripada Nabi SAW wafat, itu juga adalah hadis fitan. Cuma biasanya lah dia dikaitkan dengan perkara yang akan berlaku di kita kata apa, era-era terakhir daripada kehidupan dunia itu sendiri. Biasanya.